Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju, serta salam FCOEE, Insentif Minda Pemangkin Bangsa. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua dapatlah kita bersama-sama pada petang yang sungguh indah lagi berbahagia ini. Dan pertama sekali, terima kasih kepada seluruh sekretariat, khususnya yang bahagia Datuk Kamarudin Hussein, kerana memastikan majlis dan program ini berjalan dengan lancar. Sila beri tepukan yang gemuruh. Seterusnya saya mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat, yang berhormat dan semua div-div yang sudi melapangkan masa pada petang ini. Dan nasib baik saya mai petang ni, sebab kalau tidak saya rasa saya tersedak banyak kali, sebab nama saya disebut banyak kali oleh Datuk Kamarudin tadi, kat 20-30 kali, ya. Dan sejak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis memberikan amanah kepada Datuk Kamarudin untuk menerajui organisasi ini, belum tu tak ada nama lagi, dan kemudian baru diberi nama Faizuddin Center of Educational Excellence, FCOE. Dan memang tepatlah dipilih orangnya, dan lihatlah, ya, actually tak sampai 1000 hari pun lagi, tapi dia dah celebrate dah, belum birthday dia celebrate dah. 1000 hari dah siap, ada dibukukan 1000 hari tu apa dia dah buat. Jadi saya rasa ini satu syukur sangatlah, kejayaan besar kepada Mak Ip, kerana bukan sekadar kecemerlangan yang dapat dikecapi sejak penubuhan FCOE ini, tapi juga merangkumi banyak researchers dan juga inisiatif-inisiatif untuk membumikan segala inisiatif yang kita buat. Kalau tidak, kita buat sekadar konsep tapi tak sampai ke bawah. Dan dalam mengangkasakan tu juga kita sentiasa sedarlah, you know, artificial intelligence dan semua ni ke depan, teknologi ni ke depan, tetapi bersama-sama jawatan-jawatan sekecil MAIP yang lain seperti Akademi Transformasi Asnaf MAIP, Atam dan sebagainya. Kita macam mana pun kita nak cari bagaimana untuk mengurangkan ataupun tak ada langsung miskin tegar di negeri kita ni. Dan cabaran yang paling besar yang kita sedar ialah bukan masalah miskin tegar, yang mana kita akan challenge, ya, kita semua, kerajaan negeri juga, MAIP dan semua agensi-agensi lain akan bersama-sama untuk mencuba sebaik mungkin di negeri kita ni. Cuma masalahnya bagaimana nak mengubah supaya yang dia tak nak tegar jadi miskin. Ini lagi masalah daripada miskin tegar tu. Miskin tegar kita boleh address, insya-Allah. Tapi dia tegar nak jadi miskin tu ada satu cabaran yang semua pendidik-pendidik juga mesti kena bantu. Kita sama-sama kita bantu, ya. Dan juga satu lagi ialah tadi dengar 8 sekolah ambil bahagian. Nama sekolah saya tak ada lagi. Jadi bukan pasal tak mau bagi, masalah dia diemakkan sekolah sukan tu di Bukit Cabang. Tapi dah Bukit Cabang ni dah sekolah sukan Bukit Cabang tu, kira ada pengetua sekolah Tunku Lailatul Syahrin tak sini? Atau guru? Guru mesti ada kan? Ada. Dulu dia sekolah tu, ni kita cerita di sini sajalah. Dia orang mari jumpa menghadap saya, nak cadang, kata sebab di Johor nama Tengku Mahkota punya, Tengku Mahkota Johor, untuk sekolah sukan. Jadi Perlis nak minta nama saya. Saya kata okey, alhamdulillah lah, sebab peringkat nasional. Sekolah-sekolah lain bagus macam mana pun boleh lah. Itu cara dia kan. Tapi lepas itu 2-3 tahun tak jadi cerita apa lagi. Tak projek tu dah slow je. Lepas itu tiba-tiba depa mai pengarah waktu tu, saya pun tak ingat pengarah mana. Dia kata ada satu sekolah boleh dah nak buh nama Kupuan, tapi sekolah Raja Muda tak ada lagi. Saya kata tak apalah, sebab ni sekolah Tunku Lailatul Syahrin ni lah. Ni sekolah state je, hak saya sekolah nasional. Lepas tu tak apa. Lepas tu tunggu. Satu hari tahun lepas kalau tak salah,
Semua surat menyurat mai kat saya. Jemputan untuk speech day. Tengok sekolah tu dah sambut speech day yang ke-10 kalau tak salah. Betul cikgu? Tuan Dr. Syarin, dah ke-10 ke 9 ke? Sekolah saya duk teratu lagi, tanah retak pun dak lagi. Jadi alhamdulillah ada Faizuddin Center dia boleh ada lah juga. Ni 2 hari lagi nak pergi rasmi, hari Khamis ni nak pergi rasmi penjenamaan Sekolah Menengah Kebangsaan Arau. Pun bukan sekolah saya juga. Maknanya saya tak apalah. Kod sekolah tu akan direalisasikan waktu Cikgu Ros Azhar jadi pengarah. Jangan Cikgu Ros Azhar pun dah tukar, orang lain pun tak siap-siap lagi. Okey, berbalik kepada ucapan saya. Hadirin sekalian, program ini merupakan satu lagi inisiatif yang sangat bermakna dalam menjayakan program yang diharap akan memberi impak besar kepada anak-anak Perlis khususnya dan seterusnya ke mata dunia. Tahniah saya ucapkan kepada FCUAE kerana mengambil pendekatan mengorak satu langkah ke hadapan dalam ikhtiar untuk meningkatkan kefahaman dalam kalangan rakyat Perlis khususnya para pelajar tentang Artificial Intelligence, AI dan robotik. Dalam dunia yang semakin canggih dan moden ini, pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi AI dan robotik adalah suatu keperluan yang tidak dapat diabaikan. Inovasi ini telah merevolusikan pelbagai bidang kehidupan dari perubatan hingga kepada industri dan pengangkutan. Begitu juga dengan pengurusan aktiviti harian kita di rumah, hampir semua tugasan kini bergantung pada teknologi dan otomasi yang membantu meringankan bebanan kerja manusia. Penubuhan Kelab ARED ini adalah satu langkah proaktif yang diambil oleh FCUAE untuk memastikan para pelajar Perlis tidak ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi. Melalui kelab ini, para pelajar akan didedahkan dengan asas-asas AI dan robotik serta diberi peluang untuk menjalankan projek-projek inovatif yang dapat mengasah kreativiti dan kemahiran teknikal mereka. Hadirin sekalian, pasaran kerja kini sudah jauh berbeza berbanding pada zaman dahulu. Dewasa ini, pasaran kerja tidak lagi tertumpu kepada bidang-bidang tugasan yang memerlukan dokumentasi menggunakan helaian kertas dan pena sahaja, namun turut mengambil kira kebolehan dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi. Saya percaya inisiatif ini diambil bagi melengkapkan lagi pelajar dengan kemahiran yang relevan untuk menghadapi cabaran dan peluang dalam dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Besar harapan saya agar Kelab ARED yang ditubuhkan ini akan menjadi platform yang efektif dalam melahirkan generasi muda yang celik teknologi, kreatif dan inovatif. Semoga para pelajar dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang disediakan untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi diri. Hadirin sekalian, mengakhiri titah, sekalun tahniah diucapkan sekali lagi kepada pihak FCUAE dengan kerjasama yang hebat daripada UNIMAP, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, serta semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung atas usaha dan kerja keras dalam penubuhan Kelab ARED ini. Dan macam saya maklumkan tadi, Datuk Kamaluddin bila diberi satu-satu penugasan atau amanah tu, beliau akan all out. Saya rasa kalau yang daripada UNIMAP ni tahu sangatlah, ya. Dan saya ingat semua juga di FCUAE begitu juga yang lain-lain dan KUIPS, ya. Dan semalam saya kebetulan mempengerusikan mesyuarat MAIPS dibuat di FCUAE. Saya naik itu, buka pintu, robot ni dah tunggu dah. Dia kata robot ni. Saya pun terkejut, tapi dia cakap macam-macam lah. Lepas tu saya tanya dia, Datuk Kamaluddin, saya nak kena salam dengan dia, dengan robot ni. Dia tak boleh, nanti salah sepit. Dia kata, tapi pasal apa Datuk? Dia kata esok nak buat di sini. Lepas tu saya kata, pasal apa Datuk? Hari ni dah tunjuk dah, sebab esok nak majlis. Dia kena test dulu. Selalunya majlis bila raptai banyak kali semua perfect, tapi di day actual time dia jadi blank. So jadi nak proof kata benda ni hidup semalam, hari ni akan hidup. Kalau tak hidup hari ni, dia ambil insurans dah semalam. Ni Datuk Kamaluddin, dia cover line siap. Sebelum saya kata pasal apa baju peserta dipakai merah, dia explain dah ARED. Kalau tidak saya kata pasal apa kita tak Perlis-centric kan, apa ni, dia dah baca otak saya dah. Sebab tu dia ada PhD, saya tak ada. Hak tu ada cerita lain lah.
Saya dengan ini merasmikan penubuhan AI dan Robotic Educational Club, ARED. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.